salam sejahtera. Welcome back. Berjumpa lagi kita di Simon Ababoy Channel. Okey, terima kasih kepada yang dah menekan butang like dengan butang subscribe. Okey, kepada yang belum menekan tu, jemput-jemputlah menekan untuk mendapatkan notifikasi awal video-video yang terbaru daripada channel ini. Okey, jom mari kita saksikan. Alright. Dalam video kali ini saya nak kongsikan jaring yang saya pasang semalam. Okey. Pagi ni saya nak tengok dia ada hasil ke tak. Sebenarnya tempat ni tempat mandi-manda kita dulu kan. Daripada kecil sampai sekarang lah. Okey, orang kampung mandi kat sini. Ya. Yeah. Tapi sekarang ni ada air pipe dekat rumah, kadang mandi kat rumah juga. Kadang-kadang rindu juga nak mandi kat sungai ni. Alright. Tu dekat depan tu saya mau pasang jaring. Tu dia. Alright. Sebab semalam pergi mandi kita pasang dah lah kan. Mana tahu ada. Okey, pagi ni kita nak tengok hasil dia ada ke tak. Okey, jom saksikan video Simon ni. Alright. Kita pergi pinjam perahu dia orang ni dulu. Okey. Kita nak tengok jaring yang pertama ni. Ada ikan ke tak ni. Tengok, dekat pengkalan saja saya mau tahan. Lalang pergi mandi semalam, tahan je lah kan. Kejap. Oh, ada seko. Dua ekor. 3 ekor. Ya, ada rezeki. 4 ekor. Dekat pengkalan macam ni pun ada ikan juga. 5 ekor. Jadilah. Oh, boleh lah. Okey. Sekejap lagi saya nak ambil. Saya nak tengok yang jaringan panjang tu. Alright. Aduh. Pagi ni susah sikit lah. Simon buat masa ni tak ada benda yang untuk pegang telefon ni kan. Jadi Simon terpaksa buat macam ni. Lama diam je ni. Kejap. Nampak gayanya jaring yang panjang ni tak ada ikan ke? Oh, ada ikan lah. Tu kat dalam tu. Jadilah. Okey, kejap. Sebab yang ni, jaring yang ni jarang sikit lah. Saya mau nak tengok sampai ujung dulu. Lepas ni kita angkat.
Nampak gayanya seko je lah untuk jaring yang panjang ni. Ya. Okey. Alright. Terima kasih semua yang dah menonton. Jangan lupa tombol like dan subscribe. Bye bye.